Dan setiap minggu, kalau ada adalah, kalau tiada tidak. Apa Kopral Fishing? Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kembali di channel kita yang bolehlah. Jadi seperti biasa kita beli umpan. Ada kelibat di sana dan juga di sana. Jadi kita beli umpan udang hidup bagi memastikan ikan makan. Jadi kita jumpa di tempat yang seterusnya. Oke, bye. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Selamat pagi. Jadi kita turun barang dulu dan juga angkat bot. Cuaca mendung, air sedang surut. Ada orang camping. Jadi kita orang kuat sedang angkat bot. Itu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tengok video. Udang kita tukar air dulu. Pernah. Oke guys, kita sudah loading barang. Itu dia tekong sedang memasang umpan untuk apa? Memiliki ketam. Pohon beringin. Sudahlah. Oke, jadi kita akan menahan ketam dulu. Menahan ketam kah? Merambat. Antam mah. Kita akan cari lokasi di manakah ketam itu bersembunyi. Jadi kita tunggu update seterusnya. Itu dia tekong kita sedang memasang bubuk ketam dengan tamaknya. Dengan tamaknya. Ikan tidak puas, dia mau ketam pula. Nampak? Tuh dia laju betul, tidak sempat saya rekam. Kita akan memasang beberapa bubuk ketam. Jadi kalau ikan tiada, ketam ada. Kalau ketam tiada, ikan tiada, di leher. Oke, kita akan update sebentar lagi strike yang padu. Kawan saya strike dia tidak kumpau. Pandai mancing kawan saya. Saya pada rezeki. Senyum Senyum walaupun tadi paning-paning. Sembang strike pertama daripada Azim sangat memberangsangkan. Small size je ni. Oke tuh. Besar. Nampak hijau. Tekong kita mengganas lagi sekali lagi. Jenah. Yes. Yes. Nampaknya kita kena balik nih Azim. Itu dia tekong lagi. Tekong kita strike padu lagi. Kita akan review. Oke, ini hari ikan bagus. Ikan Cina ini hari. Itu dia kawan strike 28.7 kilo. Cium dulu. Oke, ini hari ikan bagus. Dia tidak melawan. Oke. Padungan. Betul-betul tekong hari ini sapu habis. Rezeki tekong mantap. 2 minggu berturut-turut lah. Ambil lah kau. Siapa?
Gelama aja pun. Oh, lagi besar daripada saya. Gelama guys. Gelama guys. Size 4.2 kilo. Mari buat bro. Gelama guys. Strike yang pertama saya miliki. Bolehlah. Oh ya, apa hal tu? Drag. Cuma dia sauk. Gelama aja pun. Okey lah. Lagi besar daripada saya. Gelama guys. Gelama guys. Ada bangga kan. Size 4.2 kilo. Ini kalau buat ikan masin. Padu. Lama. Tekong lagi Gelama pun gelama lagi. Tekong kita strike lagi. Itu dia tekong kita. Buah apa? Ini gelama apa nih? Wih, besar. Itu dia tekong telah memiliki strike yang ke-28. Oke, saya tutup video, nanti Azim nangis. Oke, baik. Tekong kita strike lagi. Gelama. Itu dia tekong kita. Buah apa? Tarik kali ni pula buat apa? Gelama apa nih? Gelama pepeh. Oh, besar. Gelama guys. Gelama pun gelama lah jadi. Double strike bosku. Siakap Azim. Azim. Double strike bosku. Baling bawah tak kena. You lari baru ikan makan pancing saya. Ini. Double strike. Double strike bosku. Abang gelama. Kecil saja. Gelama lagi geng. Ikan besar jadi sasaran, ikan kecil jadi tumpuan. Kopral fishing, oh kopral fishing. Jadi kita pergi spot yang seterusnya. Kecil ikan. Kerapu manis. Kerapu manis. Pandai dia mancing oh. Kecil-kecil je. Saya punya kecil-kecil je. Iya ke? Tengok sikit ikan tu. Oh. Mana layak yang besar-besar. Okey lah, janji strike. Kawan saya strike sudah. Mengolok nombor 1 Bayu. Tidak. Oh, okey. Dragon dia strike. Kenduri. Ikan gelama guys. Strike dah. Caca ikan duri. Strike dah. Abang mah. Doi ni doi. Gelama lagi guys. Jom buka kelas fishing dulu dia harap pas. Watak empau. Pandai oh. Gelama pun kutip lah. Pandai mengai no. Abe suka Abe jangan percaya abe. Ike boh. Pakai ike gelame boh. Gelame. Tak Jim?
Are you okay? Udah ada rakam dulu. Sudah. Stay masuk. Jangan kasih lepas. Strike kawas ya. Sini duduk sini. Besar bro, jenahok bro. Jenahok besar. Bisa kenal air. Woohoo! Wih, black bass. Wah. Wih. Bro, jenahok bro. Jenahok bro. Wih. Aduh, pancing. Black bass. Allah, pancing saya. Pancing. Black bass. Lambat. Black bass, guys. Black bass, guys. Lebes je. Biasa saja. Ikan kita. Bukan rekam sana, sini. Sini kan. Kau rekam sana tadi kau bilang. Oi, pandai lah. Ikan biasa dapat di ikan rem. Betul lah, petang malam ni keluar tabur nama. Ya, black bass, guys. First time dapat. Bukan. Jadi merah kok, bro. Jadi merah. Tengok sikit bro. Lebes je. Dia lawan ikan kita. Bukan rekam sana, sini. Sini kan? Kau rekam sana tadi. Iya kan? Oi, pandai lah. Kita ikan biasa dapat di ikan rem lah tu. Betul lah, petang malam ni keluar tabur nama. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, perut sudah lapar. Jadi kita menjamu selera dulu. Semua pun sedang mau makan sudah. Lapar. Anak. Iya itu. Jadi kita makan dulu lah. Nanti baru sambung mancing. Katanya cukup muka saya. Ini kan? Apa minyak? Tolong apa minyak? Tolonglah apa minyak? Bukan. Jenahok. Ikan putih. Dia duduk tangling ni. Kena mancing kawan. Ikan putih Orang nak makan nasi time tu depan nak makan. Bagus. Sesi memasukkan ketam ke dalam plastik. Okey. Tahu takut? Jadi kita telah memiliki 2 ketam. Masuk dalam dah. Maka berakhirlah sudah pemancingan kita pada hari ini. Dengan strike yang ada dan padu juga lah, tapi tidak banyak lah. Banyak ikan gelama. Jadi kita sudah berangsur pulang. Jadi kita naik dulu lah, air sedang naik nih. Sebelum dia surut, kita naik dulu. Oke, bye. Jadi inilah hasil Yang kocik-kocik semua Dan punya, yang besar-besar semua tekong punya, penganjur punya. Jadi kita berjumpa lah di video akan datang yo. Okey, itu saja. Tengoklah yang besar ya. 2 ekor yang tekong punya dengan penganjur punya. Okey. Jumpa di video akan datang. Sekian. Kopral Fishing, strike ikan hati dan sono oi. Lawan ikan jangan goyang rezeki, syukur